Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuraina Batrisya binti Syuib dari kelas PT2S2/3. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu tajuk iaitu mobiliti sosial dalam sistem pendidikan di bawah kod kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Pada slide kali ini, kita ingin menerangkan tentang pengenalan mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan dalam struktur sosial sama ada secara menaik atau menurun. Dalam konteks Malaysia ni, mobiliti sosial amat berkait rapat dengan sistem pendidikan. Kerana apa? Kerana pendidikan merupakan medium utama untuk tingkatkan taraf hidup dan status sosial di Malaysia. Jadi, perubahan dalam sistem pendidikan ini sering berlaku. Hal ini selari dengan keperluan untuk menyokong mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi, itu adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan mobiliti sosial. Jadi, kita akan kupas satu persatu di bawah tajuk ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial ini. Antaranya yang saya pilih untuk pembentangan kali ini ada 4, iaitu yang pertama, tahap pendidikan, dan yang kedua, latar belakang sosioekonomi keluarga, dan yang ketiga, perkahwinan, dan yang keempat, perkembangan teknologi. Jadi kita teruskan kepada slide huraiannya. Jadi, 4 faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial ini. Yang pertama, tahap pendidikan. Tahap pendidikan ini, semakin tinggi tahap pendidikan, semakin besar peluang untuk mendapat pekerjaan baik dan meningkatkan taraf hidup. Hal ini kerana apabila kita mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, jadi persaingan itu agak kurang berbanding tahap pendidikan yang rendah. Jadi, banyak company memerlukan tahap pendidikan. Misalnya untuk sekarang lebih banyak pekerjaya yang menginginkan at least mempunyai degree. Jadi agak sukar jika tahap pendidikan kita ini rendah berbanding tahap pendidikan yang tinggi. Jadi banyak peluang yang boleh diceburi. Okey, yang kedua pula adalah latar belakang sosioekonomi keluarga. Jadi keluarga berkemampuan dapat menyediakan kemudahan pembelajaran yang lebih baik, manakala keluarga yang kurang mampu menghadapi kekangan. Misalnya, apabila keluarga itu mempunyai wang yang cukup atau perbelanjaan yang cukup untuk anak-anak mereka sama belajar, jadi anak-anak mereka mempunyai peluang untuk meneruskan pembelajaran mereka. Namun terdapat juga keluarga yang menghadapi kesukaran dalam kewangan. Jadi anak-anak mereka ini agak sukar untuk menceburi dalam bidang pendidikan tinggi kerana kekangan dalam kewangan. Jadi hal ini akan menutup juga peluang untuk mereka sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi ia akan mempengaruhi juga mobiliti sosial ini dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah pengaruh pasangan atau perkahwinan. Pasangan yang berpendidikan tinggi cenderung untuk mendorong gaya hidup yang mementingkan pendidikan. Misalnya jika berkahwin dengan seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, jadi gaya hidup akan lebih pentingkan pendidikan. Misalnya perlu untuk menyambung pembelajaran mereka di tahap yang tinggi, iaitu setara dengan pasangan, ataupun mungkin lebih menitik beratkan pendidikan berbanding
pasangan yang tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Jadi mereka akan mengambil remeh hal-hal pendidikan berbanding dengan seseorang yang berpendidikan tinggi. Jadi yang keempat adalah perkembangan teknologi. Teknologi memudahkan pembelajaran dan membuka peluang baharu. Tetapi jurang digital boleh menjejaskan sebahagian pelajar. Dengan adanya teknologi pada masa kini, ia lebih membuka peluang untuk pelajar-pelajar mencari maklumat dan memudahkan mereka untuk mengakses segala website yang ada untuk pembelajaran mereka. Namun jika disalahgunakan, dapat menjejaskan sendiri pelajar. Misalnya mereka leka bermain games atau apa aplikasi yang ada di online. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial dalam pendidikan. Kita lihat pula kepada justifikasi pengaruh mobiliti sosial terhadap perubahan sistem pendidikan. Di sini terdapat 4, iaitu yang pertama adalah pendidikan sebagai alat peningkatan taraf hidup. Pendidikan memberi peluang kepada individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan juga meningkatkan status sosial mereka. Hal ini bermaksud jika seseorang itu mempunyai pendidikan, mereka boleh menceburi dalam pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, jika seseorang mempunyai degree, mereka tahap pekerjaan tidak akan sama dengan seseorang yang mempunyai hanya sijil SPM. Jadi jika pendidikan ni lebih tinggi, maka lebih tinggilah, lebih selesa pekerjaan yang diceburi oleh seseorang tersebut. Jadi secara tidak langsung menjadi alat peningkatan taraf hidup. Dan yang kedua juga melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Pendidikan membantu membentuk individu yang berilmu dan berkemahiran untuk memenuhi keperluan pasaran kerja. Hal ini mengatakan bahawa pendidikan ini sangat penting untuk pekerjaan kerana mempunyai ilmu dan mempunyai kemahiran untuk keperluan pasaran. Misalnya sekarang yang lebih meningkat adalah TVET, iaitu kemahiran kerana ingin memenuhi pasaran di Malaysia. Jadi apabila seseorang berkemahiran, ia boleh meningkatkan lagi lah keperluan pasaran dan menyumbang kepada pembangunan negara. Dan yang ketiga adalah mewujudkan peluang pendidikan yang sama rata. Iaitu sistem pendidikan ini memastikan semua individu tanpa mengira latar belakang mendapat akses kepada pembelajaran yang berkualiti. Misalnya, tidak kira latar belakang daripada keluarga yang susah, keluarga yang senang, atau berbagai kaum, semua orang berhak untuk mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Termasuklah orang kurang upaya juga. Pendidikan khas, PPKI, SKPK, semua perlu mendapatkan pendidikan yang sama rata. Hal ini selaras dengan hasrat KPM. Jadi, yang keempat, meningkatkan motivasi dan aspirasi murid. Murid lebih berusaha dalam pelajaran kerana melihat pendidikan sebagai jalan untuk berjaya. Jadi, jika murid ini melihat pendidikan ini sebagai jalan untuk mereka berjaya, jadi mereka akan lebih fokus dalam pembelajaran kerana jika tidak betul-betul fokus dalam pembelajaran, jadi kuranglah peluang untuk mereka sambung ke peringkat yang seterusnya. Misalnya sekarang ini UPU mempunyai untuk mengisi UPU perlulah mempunyai markah yang memuaskan.
atau kredit. Jadi jika murid tidak layak untuk memohon, jadi hal ini akan membimbangkan murid itu sendiri. Dan peluang pekerjaan akan lebih kurang untuk murid yang tidak berjaya. Jadi hal ini dapat menjadi motivasi murid dalam berjaya untuk boostkan mereka punya pendidikan. So itu adalah justifikasi pengaruh mobiliti sosial. Jadi kita teruskan kepada analisis kesan positif mobiliti sosial terhadap pendidikan. Iaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan aspirasi murid. Mobiliti sosial ini memberikan kesan positif yang signifikan terhadap sistem pendidikan, terutamanya dalam meningkatkan motivasi dan juga aspirasi murid. Apabila murid menyedari bahawa pendidikan merupakan jalan utama untuk mengubah taraf hidup, mereka akan lebih berusaha untuk mencapai kecemerlangan akademik. Jadi keinginan untuk memperbaiki kehidupan keluarga menjadi dorongan yang kuat untuk meningkatkan komitmen terhadap pembelajaran. Ini adalah kesan positifnya daripada mobiliti sosial terhadap pendidikan ini. Jadi apabila seseorang murid itu menyedari bahawa pendidikan merupakan jalan untuk mereka mengubah kehidupan sebelumnya, jadi mereka akan belajar bersungguh-sungguh dalam membaikkan lagi kehidupan keluarga mereka. Misalnya murid itu datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi mereka ingin mengubah kehidupan mereka yang seterusnya. Jadi kesan positif yang kedua adalah peningkatan kualiti pendidikan. Mobiliti sosial ini turut menyumbang kepada peningkatan kualiti pendidikan. Institusi pendidikan ini akan berusaha untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih baik, termasuk kemudahan yang lengkap, tenaga pengajar berkualiti dan juga kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Hal ini berlaku kerana pendidikan ini dilihat sebagai medium yang sangat penting dalam membentuk model insan yang berdaya saing. Jadi apabila mobiliti sosial ini dilihat sebagai titik tolak untuk mereka menyambung pembelajaran mereka, jadi kualiti pendidikan di institusi-institusi ini akan lebih terjaga kerana ramai murid-murid yang ingin melanjutkan pengajian mereka. Baiklah, seterusnya kesan positif yang ketiga iaitu mengurangkan jurang ketidaksamaan. Mobiliti sosial ini membantu untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam masyarakat melalui pendidikan. Peluang untuk mendapatkan pendidikan ini membolehkan individu daripada golongan kurang berkemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi hal ini secara tidak langsung mewujudkan masyarakat yang lebih seimbang dan juga inklusif. Hal ini kerana seperti yang telah saya katakan tadi, pendidikan untuk semua, iaitu tidak kira latar belakang, kaum, agama dan sebagainya. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Termasuklah juga pendidikan inklusif. Jadi jurang ketidaksamaan antara golongan berkemampuan dan tidak berkemampuan itu tidaklah ketara dan juga lebih seimbang kerana pendidikan ini terbuka untuk semua. Jadi kesan positif seterusnya adalah menggalakkan inovasi dalam pendidikan. Mobiliti sosial juga menggalakkan inovasi dalam pendidikan. Dengan adanya penggunaan teknologi, pembelajaran digital dan juga pendekatan berpusatkan murid yang semakin berkembang ini memastikan semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk belajar.
Perubahan ini menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan juga relevan dengan keperluan semasa. Hal ini kerana pada era kini, PAK 21 iaitu pembelajaran abad yang ke-21 ini menekankan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Jadi, dengan adanya digital ini, murid-murid lebih tertarik untuk mempelajari sesuatu tajuk dengan lebih menarik lah. Misalnya, guru ingin menerangkan tentang biologi iaitu sel-sel darah. Jadi bagaimana guru ingin menerangkan jika tiadanya teknologi? Dengan adanya bantuan daripada teknologi, ia lebih menguatkan ingatan murid untuk melihat sendiri tentang apa abstrak yang guru ingin terangkan. Iaitu misalnya biologi tadi lah. Jadi murid-murid lebih tertarik untuk melihat video atau slide-slide ataupun juga gamifikasi. Jadi kesan positif yang terakhir adalah menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi mobiliti sosial ini menyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhan. Hal ini kerana sistem pendidikan yang berkesan akan melahirkan individu yang berilmu, berkemahiran dan juga produktif. Ia dapat membantu meningkatkan daya saing negara di peringkat global serta memastikan kemajuan ekonomi yang mampan. Jadi, apabila terdapat mobiliti sosial yang baik, ia akan meningkatkan lagi lah pembangunan negara. Kerana misalnya kelahiran tenaga pakar iaitu doktor, profesor dan juga selain-lainnya. Dan dalam bidang kemahiran terdapat pakar-pakar di dalam engineer atau automotif, segalanya lah. Dapat mengeluarkan produk-produk yang baharu, yang kreatif dan juga dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Hal ini kerana masyarakat di Malaysia ini dapat menjadikan pendidikan itu adalah sebagai satu titik tolak untuk mereka mengubah kehidupan mereka. Jadi, dengan adanya kesedaran ini, jadi negara juga dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi kita lihat pula kepada kesan negatif mobiliti sosial dalam pendidikan ini. Yang pertama adalah tekanan akademik yang tinggi. Murid-murid menghadapi tekanan untuk berjaya kerana pendidikan dilihat sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi mungkin murid-murid ini akan merasa stres untuk belajar jika mereka melihat orang lain dapat keputusan yang cemerlang, misalnya dalam SPM. Semua murid yang menduduki SPM akan merasa sangat stres kerana di Malaysia SPM merupakan satu sijil untuk mereka sambung belajar. Dan jika SPM mereka tidak mendapat keputusan yang cemerlang, jadi untuk menyambung belajar itu agak sukar dan menggunakan duit atau wang yang tinggi kerana tidak mendapat beasiswa atau tajaan. Jadi mereka akan bertungkus lumus untuk belajar bersungguh-sungguh dan tanpa mengira limit mereka sendiri. Jadi tekanan akademik itu sangat tinggi pada masa keputusan dan juga masa untuk menjawab peperiksaan tersebut. Dan yang kedua, ketidaksamaan akses pendidikan, iaitu pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan tidak mempunyai lebih banyak sumber lah. Misalnya keluarga berkemampuan ni mempunyai lebih banyak sumber pendidikan atau bahan-bahan
dalam melanjutkan pembelajaran berbanding pelajar kurang mampu, kerana mereka mempunyai wang yang tinggi untuk membiayai sesuatu pendidikan. Jadi peluang mereka lebih terbuka berbanding pelajar yang kurang mampu. Misalnya untuk melanjutkan pengajaran di peringkat tinggi perlu sekurang-kurangnya komputer riba untuk membuat assignment. Jadi agak sukar untuk pelajar yang kurang mampu ini melanjutkan pembelajaran mereka. Dan yang ketiga adalah jurang digital. Maksudnya tidak semua pelajar mempunyai akses kepada teknologi yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembelajaran. Misalnya, tidak semua pelajar mengetahui cara penggunaan teknologi ini dan tidak semua yang pandai menggunakan teknologi. Jadi ia agak mempunyai kelewatan di situ berbanding pelajar-pelajar yang telah terbuka kepada teknologi sejak awal lagi. Dan yang keempat adalah persaingan tidak sihat. Keinginan untuk berjaya itu boleh menyebabkan sikap yang terlalu kompetitif dan kurang kerjasama antara murid. Misalnya, murid-murid ini bersaing sama sendiri dan tidak bekerjasama kerana markah dilihat dalam individu, bukanlah kumpulan. Jadi, mereka hanya berasa yang selfish untuk belajar bersendirian. Jadi itu adalah kesan-kesan negatif. Teruskan kepada slide seterusnya. Jadi perubahan dalam pendidikan semasa, iaitu yang pertama adalah transformasi kurikulum. Kurikulum kini menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan juga komunikasi bagi melahirkan murid yang lebih kompeten. Itu adalah transformasi kurikulum dari masa ke semasa akan berubah. Dan yang kedua adalah aspirasi murid meningkat. Hal ini kerana murid lebih bermotivasi dan mempunyai matlamat yang jelas kerana menyedari kepentingan pendidikan. Kerana apa? Kerana murid-murid ini melihat pendidikan ini sebagai titik tolak untuk memperbaiki atau mengubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih selesa. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi seperti pembelajaran dalam talian dan juga aplikasi digital ini digunakan untuk memudahkan PDP dan akses kepada maklumat. Jadi untuk menggunakan teknologi ini dalam pendidikan sangat senang kerana murid-murid tidak perlu untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari satu persatu buku yang ingin dikaji dalam pendidikan mereka. Cukup hanya sekadar di hujung jari sahaja untuk mengakses kepada maklumat-maklumat tentang pembelajaran mereka. Dan yang keempat, pembelajaran bermakna. PDP lebih menekankan aspek ilmu. PDP lebih menekankan aplikasi ilmu dalam kehidupan sebenar dan juga bukan sekadar hafalan. Misalnya, pembelajaran itu perlu dikaitkan dengan kehidupan sebenar mereka. Misalnya, mempelajari tentang makanan sihat. Jadi, guru ini akan apply apa yang telah dipelajari itu dalam kehidupan sebenar murid. Misalnya, guru ingin memberikan tugasan yang yang murid itu sendiri tahu tentang dunia mereka. Jadi murid-murid ini lebih memahami apabila berhadapan dengan situasi yang sebenar berbanding teori saja. So itu adalah perubahan dalam pendidikan semasa. Jadi kita telah sampai kepada penghujung iaitu kesimpulan. Mobiliti sosial ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan sistem pendidikan di Malaysia.
Ia bukan sahaja mendorong kepada transformasi pendidikan, malah membentuk aspirasi murid dan juga inovasi dalam pengajaran. Walau bagaimanapun, terdapat kesan negatif, manfaat mobiliti sosial ini terhadap pendidikan adalah lebih dominan jika diurus dengan baik. Oleh itu, semua pihak perlu memastikan sistem pendidikan terus berkembang secara inklusif dan juga seimbang bagi menyokong mobiliti sosial yang mampan. Jadi, mobiliti sosial ini sangatlah memainkan peranan yang besar dalam sistem pendidikan Malaysia. Jadi, semua orang berhak untuk mendapat pendidikan yang sama bagi memberi mobiliti sosial itu seimbang tanpa melihat kepada latar belakang keluarga atau latar belakang murid itu sendiri. Jadi, itu sahaja pembentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.